Rumah ni betul-betul berhadapan dengan KSL Bukit Gemilang. Rumah unblock view, banyak tempat parking korang boleh parking. Berdekatan dengan Taman Tun Aminah, Taman Nesa, Taman Sri Skudai. Memang dekat sangat. Okay. Bahagian pagar dia tinggi Boleh tengok tinggi dia macam mana. Jom kita masuk dalam. Ini kawasan car porch dia. Keluasan rumah ni 24 kali 70 tarik sampai belakang. Car porch dia boleh muat 2 Velfire, 4 Aziah. Pintu safety door, color putih, memang premium. Living hall dia pun agak luas, besar dan cantik. Cornish L-box dah siap kipas. Bilik pertama, betul-betul dekat dengan living hall dia. Situ korang boleh letak wardrobe. Sini korang boleh letak katil king. Dan ini bilik air master bedroom. Kelabu-kelabu premium. Jom kita pergi bilik nombor 2 dia. Nombor 2 dia ni pun boleh muat katil king. Dekat bahagian tepi ni korang boleh letak wardrobe. Sebelah bilik nombor 2 ni ada satu toilet sharing. Pun premium warna hitam-hitam kelabu. Kita pergi pada bilik nombor 3. Katil king pun boleh muat, tak ada hal. Ini kawasan kitchen area dia. Sini korang boleh buat dining area pun boleh bahagian dapur. Sini tempat laundry area dia. Kalau korang nak mendobi dekat sini. Dekat sini tabletop, kitchen cabinet korang memang kena adjust. Dah fully mosaic sampai atas. Dia punya pipe sinki ni, kalau korang suka cuci-cuci, mana-mana korang boleh tarik. Okay. Rumah ni harga dia RM565,000 sahaja, non-bumi lot. Kalau korang berminat, Roger.